Hello, Assalamualaikum semua. Here I'm Ed. I'm Jay. And we are from UXC. Podcast ini diterjemahkan khas oleh Main Sembai So you can get cravings Series 4. Alright. Guys, kalau korang nampak kita punya surrounding colours sekarang colours apa mungkin? Background lah. Dia agak terang di luar. Kenapa? Because we are recording in the day. Alright. Ini first time kita record in the day Jarang-jarang kita record in the day. So pada hari ini Yep. we're gonna talk a few stories lah. I mean 2 stories lah as per normal. And also not to forget, podcast ni tajikan khas oleh Main Sembai. Do support them dekat diorang socials, IG dan TikTok. And also don't forget to press notification button as and when diorang go live, korang akan dapat notification, and that's when korang boleh buat korang punya enquiries ataupun orders lah. So Main Sembai ada jual beberapa juadah seperti epok-epok, tahu bergedil, roti boyan. Ada few lagi lah, korang boleh check out dekat dorang punya socials lah. Alright. So that's Main Sembai. And also guys, do follow us dekat kita bersocials, IG, TikTok dan juga do subscribe to us dekat kita punya YouTube. Just search Urban X Cooking SG. And yeah, subscribe and watch over there, then like, then comment, then share lah the live. Not the live lah, the content. Betul. Okay, pada hari ni kita ada 2 story yang agak panjang. Panjang tak panjang mana lah. Boleh lah. Dua-dua apa yang aku boleh katakan dekat daerah North Betul. Dua-dua kat daerah North. Silakan. Okay. Bismillah. Story yang pertama. Suara dalam longkang dekat Sembawang. Sembawang lagi Sembawang lagi. Dia macam gini bila kita berbual pasal tempat berkenaan yang on that particular topic of the day, usually orang akan hantar the next few days after hearing that particular episode. So dah kira nak concurrent lah for that particular location lah. Yeah. Okay, boleh? Right, teruskan. Dikirimkan daripada Haziq 31 tahun. Okay. Bro Urban X Cooking, aku nak share satu cerita yang sampai sekarang aku sendiri tak tahu nak explain macam mana. This happen masa aku dengan cousin aku, Rafi, pergi jalan-jalan malam dekat area Sembawang. Kita memang suka explore tempat-tempat old school sikit. Bukan nak cari hantu, cuma suka lepak tempat sunyi, ambil angin. Malam tu around 12 lebih, kita park motor dan jalan kaki dekat satu kawasan yang agak gelap. Sebelah jalan ada pokok-pokok besar, rumah lama jauh-jauh, and ada longkang besar tepi laluan. Rafi masa tu tengah hisap rokok dan dia cakap, "Bro, tempat ni kalau siang nampak normal, tapi malam macam lain Aku jawab, Sorry guys. Aku jawab, "Yalah, jangan start merepek sudah." Alhamdulillah. Kita jalan slow-slow. Angin malam agak sejuk. Tapi yang pelik, kawasan tu senyap sangat. Bukan senyap biasa. Tak ada bunyi motor, tak ada bunyi serangga, tak ada bunyi burung. Macam semua benda pause. Then suddenly, dari longkang sebelah kita dengar suara. Pelan. Macam budak kecil. "Abang." Aku terus berhenti. Rafi pun berhenti. Dia pandang aku.
Kau dengar? Aku angguk. Tapi aku cuba buat steady. Aku cakap, maybe ada budak main-main dekat rumah sana. Rafi terus cakap, bro, rumah paling dekat pun jauh. Suara tu datang dari bawah. Kita dua-dua pandang longkang. Gelap. Air tak banyak, cuma ada sikit aliran. Tapi dalam longkang tu memang hitam. Lampu jalan pun tak sampai bawah. Dan suara tu datang lagi. Kali ni lebih jelas. Abang, tolong. Rafi terus buang rokok dia. Aku tak suka ni. Jom balik. Aku pun dah mula seram. Tapi entah kenapa kaki aku macam berat. Macam ada benda suruh aku tengok lagi dalam longkang tu. Aku hidupkan flashlight phone. Aku slow bawah. Mula-mula tak nampak apa-apa. Cuma air, daun kering, sampah sikit. Dan aku nampak sesuatu bergerak dekat tepi dinding longkang. Macam rambut. Rambut panjang, hitam, basah, melekat dekat simen. Aku cakap perlahan, Raf, kau nampak tak? Dia tak jawab. Bila aku pandang dia, muka dia dah pucat. Dia bukan tengok longkang, dia tengok belakang aku. Aku tanya, apa siap? Rafi bisik, jangan pusing. Bro, bila orang cakap jangan pusing, kau confirm nak pusing kan? Tapi sebelum aku sempat pusing, suara budak tu berubah. Dari longkang, suara tu jadi kasar. Macam suara perempuan tua. Dah nampak aku? Uish. Aku terus rasa seluruh badan aku sejuk. Rafi tarik tangan aku kuat-kuat. Lari! Kita lari balik ke motor. Aku swear masa kita lari, aku dengar bunyi air dalam longkang macam ada orang merangkak laju ikut kita. Splash, splash, splash. Tapi bila aku pandang sebelah, dalam longkang tak nampak apa-apa. Cuma bunyi tu makin dekat. Sampai dekat motor, Rafi terus start. Aku naik belakang, helmet pun tak sempat pakai properly. Masa motor bergerak, aku terdengar satu jeritan dari belakang. Bukan jeritan marah, bukan jeritan takut, tapi macam orang ketawa sambil menangis. Keesokan harinya, aku WhatsApp Rafi. Aku tanya dia, semalam kau nampak apa belakang aku? Dia tak reply sampai petang. Bila dia reply, dia cuma type, ada kepala keluar dari longkang, badan dia tak naik, kepala dia je ikut kau jalan. Uish. Dah macam floating floating atas air kepala tu. Tapi dah longkang, particular longkang yang dekat rumah aku ni sekarang Yang ni sebelah ni Aku pernah jalan waktu malam time. Kau ingat yang terpancing malam? Kau ada Kau tak ada? Yang aku Pak Adila. Ada lah. Kau ada kan? Tapi kau nak balik dulu Aku yang sedang naik motor. Kau naik motor kan? Pak Adila pancing continue kan? Yang jalan continue. Lepas tu aku jalan kaki. Aku jalan kaki seorang. Kau keluar jalan kaki seorang. Diorang naik Grab lah balik. Aku tak tahu, aku tak ingat. Diorang book ke apa? So that particular night bila aku jalan seorang tu, mata dah ngantuk Mata dah ngantuk. So the long stretch tu kan, dia macam jauh gila babi Macam kau jalan never ending tak sampai-sampai So aku punya otak minda aku dah macam, okay lah, dah biasa kita buat paranormal, kita dah biasa So on the left aku hutan-hutan yang army punya training ground. Sebelah kiri Sebelah kanan aku pula is hutan-hutan yang kawasan ni So bila sambil aku tengah jalan ni imagine sekali aku terdengar bunyi stand kita selalu dengar what Aku tu fikir dalam otak aku, ini suara yang selalu kita dengar kan. Habis macam, ini dia ke? Aku tengok tak nampak apa-apa. So sambil jalan tu, aku just berkomik-komik lah mulut aku. Komik-komik dengan rod api yang apa semua kan, pegang komik-komik jalan.
Until that particular time, bila aku dah nak sampai yang underpass, yang atas ada from Seletar. Atas daripada Seletar pergi Admiralty apa. So aku kat bawah underpass tu kan. Aku tak tahu tiba-tiba aku just fikir positif lah. Tiba-tiba air splash kuat. Okay. Macam benda jatuh daripada atas ke bawah, ataupun dia bawa ikan, you know, it sound like Macam ikan lompat splash ke lah, something apa. like that lah. Tapi air tengah surut. Dan orang kata air tengah surut apa. Tu datang kita balik. Okay. So sampai situ je lah aku. Sampai sekarang is the tanda tanya lah. What is it yang splash tu? Aku tak nampak ikan, tak nampak apa. Whereby air tengah surut. Takkan benda jatuh di atas That's the thing. Because atas tu is is a apa panggil? It's a road lah, flyover. So macam tanya lah, what is it on the day yang terjadi lah actually. Sampai sekarang Tapi tempat tu, yang tempat kau dengar bunyi macam itik tu, kita frequent dengar apa. Yes. Betul lah. Lagi kat daerah kamera ni kan, memang standard kita dengar. Timing dia kita dah tahu, dah biasa timing. Pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 3. Tu je. Correct. So timing itu memang timing dia lah. Timing dia Kalau korang come across this location and that particular timing is 10, 12, 2, 3, korang boleh dengar dah burung ke dia ke, aku tak tahu. Korang apa ke? Korang judge sendirilah. Judge sendirilah. Senang. Ya. Macam kau ada experience tak on that particular longkang? Longkang tu ada lah yang aku pernah ceritakan, yang longkang Waksan tu. Yang nampak buntut itik kat tariling. Oh, okay. Yang aku pernah cerita lah. Actually ada few occurrence actually, yang orang-orang luar pun ada experience juga. Tapi not on that particular longkang, tapi dekat pokok yang Ujung tu. Ya. So yalah, that's my experience and a bit of your stuff, your experience about Kampung Wasan di longkang. Yep. So on to the next story. Alright, next story dikirimkan daripada seorang gadis berumur 27 tahun. Ceritanya tentang tingkat 13 dekat Admiralty. Okay, Admiralty pula Hi Bernard's Cooking. Hi. Aku nak share cerita ni sebab sampai sekarang aku still rasa tak sedap bila teringat. Aku dulu tinggal dekat Admiralty dengan family. Blok aku jenis lama, koridor panjang, lift pun kadang-kadang macam slow sangat. Kalau malam balik seorang memang rasa lain macam. Masa kejadian ni aku baru balik kerja dalam pukul 11.40 malam. Aku naik MRT sampai Admiralty dan jalan balik rumah. Masa sampai bawah blok, aku perasan void deck kosong. Biasanya ada uncle duduk minum kopi, budak-budak main phone atau delivery rider rest. Tapi malam tu kosong. Aku masuk lift, aku tekan tingkat 12. Lift naik macam biasa. Tapi masa sampai tingkat 8, lampu lift flicker sikit. Aku dah mula rasa uneasy. Dan lift berhenti dekat tingkat 13. Masalahnya, blok aku tak ada tingkat 13. Dia skip from 12 to 14 punya numbering. You know lah, some old blocks macam tu. Tapi display lift clearly tunjuk 13. Aku terus tekan button close. Pintu lift terbuka. Depan aku ada koridor. Tapi koridor tu bukan macam blok aku. Lampu dia kuning malap. Dinding nampak lama. Lantai macam kotor. Ada kesan air. Bau pun pelik. Macam bau ubat campur. Bau lembab. Aku berdiri dalam lift, tak berani keluar. Dan dari hujung koridor ada suara perempuan. Dek, sini kejap. Aku terus tekan button 12. Tak jalan. Tekan ground floor. Tak jalan juga.
Button semua macam tak respon. Suara tu panggil lagi, "Dek, tolong kakak." Uish. Aku nampak dari jauh ada seorang perempuan berdiri dekat pintu rumah. Rambut dia panjang, pakai baju tidur warna putih pudar. Dia tak bergerak, cuma berdiri. Aku cuba cakap, "Saya tak kenal kak." Dia jawab, "Saya tahu, tapi awak dah sampai sini." Bro, bila dia cakap macam tu, aku terus rasa nak nangis. Aku tekan emergency bell, tak ada bunyi. Dan perempuan tu mula jalan ke arah lift. Slow. 1 langkah, 2 langkah. Tapi cara dia jalan pelik. Macam kaki dia tak betul-betul pijak lantai. Uish, floating ah. Uff. Aku pandang kaki dia. Tak nampak kaki. Baju tidur dia panjang sampai bawah, tapi bawah kain tu macam kosong. Aku tutup mata dan baca apa-apa doa yang aku ingat. Masa aku buka mata balik, dia dah dekat. Betul-betul depan lift. Uish, gila. Muka dia pucat. Mata hitam besar. Bibir kering. Dia senyum sikit. Dia cakap, "Boleh pinjam badan awak sekejap?" Aku menjerit. Entah macam mana pintu lift terus tertutup. Lift turun laju. Terlalu laju sampai telinga aku rasa pressure. Dan lift berhenti dekat tingkat 12. Bila pintu buka, aku nampak koridor rumah aku normal. Lampu putih, kasut jiran, basikal dekat tepi. Aku terus lari balik rumah. Mak aku buka pintu and terus tanya, "Kenapa muka kau pucat sangat?" Aku cerita semua. Mak aku diam lama. Dan dia cakap, "Jangan cerita kuat-kuat. Dulu ada orang pernah cakap kalau lift berhenti dekat tingkat yang tak wujud, jangan keluar." Aku tanya, "Kenapa?" Mak aku jawab, "Sebab kadang-kadang yang panggil tu bukan nak minta tolong, dia nak tumpang balik." Malam tu aku tidur dalam bilik mak aku. Tapi pukul 3 lebih pagi, aku terbangun sebab dengar bunyi lift dekat luar. Ding. Aku ingat orang balik lambat. Dan aku dengar tapak kaki dekat koridor. Slow. Berhenti depan rumah aku. Lepas tu ada orang ketuk pintu 3 kali. Mak aku pun terjaga. Dia letak jari dekat mulut suruh aku diam. Dan dari luar pintu, suara perempuan tu cakap perlahan, "Dek, awak belum bagi jawapan." Sampai sekarang, aku dah pindah rumah. Tapi setiap kali aku naik lift sorang-sorang, aku takkan tengok display lama-lama. Sebab aku takut satu hari nanti, nombor tu naik balik ke tingkat yang tak sepatutnya wujud. 13. Uish. Tapi this kind of scenario actually exist Pernah ada orang encounter actually. Orang encounter dan juga orang bereksperimen on this particular game. Kau pernah dengar game dalam lift tu? Katakan a few floor. Ya, aku pernah dengar. That time siapa nak buat One of kita punya member juga. Pan. Yeah. So this kind of scenario actually exists. Bukan kita, tapi orang-orang yang kita pernah dengar lah. Kita pernah dengar cerita orang yang the same scenario happen to them. And also talking about dalam lift situation, the game yang dalam lift tu belum lagi kita debunk lagi actually. Belum. Tu actually kita nak debunk kan. But haven't been debunk. Tak terbuat-buat. Tak ada buat-buat. Actually it's quite simple kan. I mean the step we need to get it correct lah. Dah ada level by level dia. So kalau korang pernah ada encounter ataupun pernah main game yang dalam lift yang kita cakap ni, cuba komen. Cuba komen dalam kita punya once this episode has been released. Yep. Korang komen dan korang beri kita
korang punya pendapat dan juga korang punya experience lah kalau korang pernah main game ni. Kalau korang ada tab ni pula. Kalau korang ada cara macam mana nak main game ni, korang boleh DM kita dan insyaAllah kita maybe you know we can try to you know debunk this thing, whether is it true or is it just a myth thing lah. Yeah. Kau pernah ada experience, personal experience ke with Leaf? Personal experience dalam Leaf, aku rasa tak ada. I believe no, right? Betul tak ada. Pasal aku pun tak ada. Tapi aku pernah ada member yang kena. Macam mana? Tapi dia bukan this kind of story lah. Ya. Dia kira bukan sampai macam ada orang panggil dia ke apa, tak. Ni dekat Marsiling. Okay, Marsiling. We are back to Marsiling. North apa. So dah balik kerja pun dah lama. Ni aku just summarize lah. Okay. So dah balik kerja pun dah lambat. So dah kirakan sampai rumah dah past midnight lah. Dia tingkat 5. Okay. Tingkat 5. It's a mid level lah, kan. So bila dia on the way balik tengah jalan tu, dari dia turun Causeway Point, Woodland, dia jalan kaki. So kira jalan isap rokok lah, sambil-sambil lah isap rokok, jalan pelan-pelan. So bila dah halfway jalan tu, dia dah rasa tak sedap. Pasal dia pass by yang temple India tu semua. Okay. So dia dah rasa tak sedap. Habis macam dia rasa ada orang macam tengok dia apa gini semua kan. So bila dia dah sampai bawah blok, dia duduk 5 minit kat bawah blok tu, dia isap rokok. Wajib. Tapi bila dekat bawah blok tu, dia macam ada nampak gelibat-gelibat. Okay. Gelibat dah macam brush through sini, brush through sana. Basan lah. Ini kan. So after one stick, dia naik. Dia naik tu, bila lift dia dah masuk lift, dia tingkat 5. Lift kau tahu kan ada cermin yang see through. Display tu lah. Dia yang see through punya tingkat Gelas lah. Gelas. Naik tekan tingkat 5. Tingkat 1, dah naik tingkat 2. Dah naik tingkat 3. Lift kira kan dah pergi lobby sini, lift baru naik kan. Lift baru naik gini kan. Dia naik, cuma dia nampak Cik Kak lah suruh kat luar lift lobby. Kira kan lift naik tu dah nampak Cik Kak lah. Sure lah. Kau imagine kalau kau dah nampak kat tingkat 3 tu, kau tingkat 5 kan, kau naik tu tingkat 3, kau dah nampak dia. Lepas tu kau imagine time kau nak keluar lift tu, kau nak dia glide through tangga. Kau imagine pergi bawa. Kau tak tahu kau nak lari rumah ke, kau nak turun balik, kau tak tahu sial. Kau serang lift balik. Kiwa rabat sial. Lepas tu dia dah nampak tu. Nasib baik that point of time dia punya pintu, gate dengan pintu tak lock. Tak lock. Okay. Kira dia bilang aku, dia keluar lift tu, dia terus lari lah Syul. Dia lari, nasib baik rumah dia is just one unit je. Keluar lift belok kiri. Nasib dia. Dah keluar, kiwa dah buka semua, terus dah empas sial. Mak dia tanya semua kenapa sial. Nampak kiwa seram kan. Kalau kau macam mana? Kalau kena kau, aku tak tahu aku main habit, bila aku masuk lift, aku tak takut depan lah. Aku tak akan, bukan takut tau. Kira kan aku punya habit, aku tak tengok luar. Aku akan tengok phone sampai level aku. Sampai level aku tu aku keluar je. Macam aku pula, knowing tempat blok aku ni memang reception kat dalam lift tu tai. Tahu tak apa. Bukan dia dalam lift lah, dalam the whole estate lah. Aku message kat bawah, kat atas baru dia send. Normal. So macam aku pula, bila aku masuk lift aku punya first thing first, aku tekan aku tengok bawah. Tengok bawah gini je lah. Tengok bawah, tengok kaki, tengok kasut. Tunggu sampai kau pergi level baru kau. Tapi this is not my habit. Ni for my particular block ni. Kalau aku pergi blok-blok lain, macam time aku tengah kerja aku pergi visit lah, dengan buat inspection apa aku akan tengok depan. Tapi that is for work purposes lah. Tapi tu time siang apa? Time siang. Time malam balik rumah je apa. That's right. Aku just look down. Aku tak akan tengok luar pun. Correct lah. Aku kalau time aku kerja pun aku sama. Habis lepas kerja kan aku kayuh. Pun sama juga. Wow. Aku nak cerita ni lah, babang delivery riders. Ada tak? Request lah, minta.
Ni guys tengah request ni. Guys, kalau korang ada any story-story seram, especially pada abang-abang riders kita, kakak-kakak riders kita, sila hubungi kami, email kami di urbanexclusingsg@gmail.com ataupun WhatsApp kita at 86460636, 86460636. Betul. Yeah. Dan kalau ada ni sponsor ingin menaja kita, korang boleh email kita dekat urbanexcookingsg@gmail.com, urbanexcookingsg@gmail.com. And guys, don't forget to follow kita per sponsor iaitu Mains and Bites dekat dalam socials, Betul. IG dan TikTok. And also don't forget to press the notification button at TikTok. As when korang go live, korang boleh make korang punya orders. Betul. Alright, aku rasa that's all. Yep. Alright, that's all. Alright. And with that aku Ed. Kuji. You're from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye-bye.